ya Allah. Lobster, bah. Lobster, local lobster. Okay. Ini lobster cheesy creamy. Lobster. Lobster banyak kita jual lobster. Hari-hari kita ada set lobster 199. Banyak. Hari-hari orang makan habis. 100 kita. 100 hari kita masuk. Kuang-kuang kita jual 50-60 ekor sehari lobster ni. Jangan buat ini, bah. Betul. Ambil ekor-ekor lah. Lobster hidup, bah. Banyak lobster. Sini harga macam mana bang tadi? Lobster 199 package. Dia dapat lain lagi lah. Dapat tulis dalam promo masing-masing ni lah. Kalau dia datang nanti tak ada promo, jangan marah lah boh. Masing-masing ni 199. Lobster dekat setengah kilo, 400 gram lah lobster. 400 gram campur lagi sotong, campur nasi empah, campur sayur, campur telur, ada lagi lain-lain lauk. 199 saja. 199 je boh lobster. Kat kedai, kat restoran Abang Jamal kita. Okey, dah. Mati. Oh, ada yang mati. Turun. Mati. Taruh dulu. Dia lagi mabuk. Oh, itu. Mati kalau tak kan. Besar tu bagi aku. Betul ya. Kat yang besar tu bawah nampak besar. Lobster bawah. Pasal gekor. Bagi bilang ni, bagi aku gambar je pula. Bila kau nak lipat banyak barang-barang buang masuk. Lagi banyak kuat. King. Jadi apa tu? Ya Allah. Lobster, bah. Lobster, local lobster. Punggai. Jadi awak-awak yang rasa nak makan lobster di Desaru ni boleh mari dekat ni lah Payung Desaru, restoran Payung Desaru dia ada package macam package. Nanti kita akan cuba cerita dengan Abang Jamal apa cerita dia. Daripada tu ada ikan siakap pun ada. Buang aja. Tak masuk. Siapa peminat lobster boleh datang sini bos. Okey bos, nanti kita cakap dengan Abang Jamal. Okey bos, ini Payung Desaru dekat Sdn Penawar. Okey. Sdn Penawar di Payung Desaru ni dekat Sdn Penawar Desaru Johor. Okey, kita buat tempat makan ni namanya Payung Desaru, tempat kita menjamu selera family kita atau siapa-siapa aja, businessman ke, kawan-kawan ke, nak belanja kawan-kawan makan yang bagus-bagus, datang ke sini. Calo bagi kita tengok apa yang ada. Apa yang ada sama tengok kita ada package. Kita ada set payung. Ni tengok set payung 588. Dapat macam-macam ni, udang, salad, tahu, brokoli, asparagus, jenahak, yong kaful. 588 saja. Nasi 8 orang untuk 8 orang. Set ketam 170, ketam 3 ekor. Ni. Set kerapu 170 ekor. 45 lauk. Set lobster 2 ekor lobster, lebih kurang dengan 400 gram. Dapat lagi macam-macam lauk. Set talapia 120. Dapat lagi macam-macam lauk. Apa yang tak boleh boh? Murah. Ada lagi Pizza Hut pun kita punya juga. Semua ada sini. Pizza Hut pun ada. Kita ada lagi set murah. Set 2 pack RM99 saja. Set B 4 pack RM88 saja. Set C 6 pack RM250 saja. Macam-macam ada boh. Ikan air tawar ada, ikan baung ada, ikan patin ada, ikan talapia putih ada, talapia hitam ada. Semua ada. Ikan tutu pun ada. Ikan tutu pun ada. Ada ikan kerapu. Ada ketam.
Ada lobster. Ikan bakar pun banyak. Jom. Boleh tengok. Tu kita punya siakap, kita punya lobster. Okey. Dekat sini, gerai sini lebih kepada nama anak-anak saya. Bini saya cikgu, jadi saya tak nak pakai nama dia. Saya tahu Cikgu Yong Tau Fu. Oh, check it out. Cikgu Yong Tau Fu. Okey, kita ada, Tengok bawah, macam-macam ada. yes, Yong Tau Fu. Yong Tau Fu ni ada special lobster Yong Tau Fu RM25 saja. RM25. Lobster Yong Tau Fu tu lobster dia. Barang bawah. Lagi kita ada western. Ni kita ada western. Kita ada western ni. Kita kasih clear sikit. Tengok. Kita punya western Ada. macam-macam western kita ada. Okey, kita ada Han Station. Saya, datuk saya Han. Jadi saya wujudkan Han Station. Han Station Makanan Pakistan. Ada macam-macam lauk. Masih ada lagi. Macam-macam Nasi ada daripada biryani. siang. Nasi biryani ada 4-5 jenis. Ni, nasi Afghan. Afghan. Nasi biryani. Nasi pulau. Dia ada 3 nasi. Biasa ada 5 nasi. Lauk macam-macam lauk ada. Kita bapak Cina boh. Bapak Cina, ayah Cina. Jadi kita wujudkan satu restoran Chinese food. Dahsyat lah. Chinese food. Yong Tau Fu ada, western ada, Chinese food pun ada. Orang pun ramai Kalau tak hujan, luar pun penuh orang. Boleh tengok, boleh tanya customer kita. Rata-rata dia orang makan pizza kita, tengok. Pizza Pizza. Tu Oh. pizza kita tu, tengok pizza kita. Dah tinggal sekeping Semua makan pizza adik. Pizza terbaik. Pizza. Tengok bawa ramai orang. Tetam kita. Jadi memang terbukti lah. Dekat payung Desaru ni semua ada. Makanan semua ada. Tu nasi goreng teppanyaki kat luar pun ada. Jom kita pergi. Kita pergi nasi goreng. Jom. Full house lah ini. Barbecue pizza. Macam mana tanya abang ni barbecue pizza ni? Sedap bang? Macam mana bang? Okey bang? Saya rasa pizza ni rasa Ya. dia rasa macam sate. Oh gitu. Betul. Rasa macam sate abang ni rasa pizza. Tu. Ini set kita punya ni sop ekor goreng bersih orang ni makan. Special tu sup ekor goreng tu. Sop ekor goreng. Nanti kita tunjukkan awak sop ekor goreng dia biar awak rasa. Sini live band pun ada bang. Kita adalah pembekal kelapa pandan dalam Johor. Hui, Kita dahsyat. kelapa pandan kita punya grade A. Besar, bukan kecil. Oh. Sini Sam. apa ni? Sedang tu. Ini tempat nasi goreng teppanyaki. Oh, sekarang Dia buat. Syakib, nasi goreng teppanyaki satu. Ini tempat buat pizza. Kita pakai oven. Ui. Manual oven. Nanti dia keluarkan, nanti boleh tengok pizza kita. Pizza apa? Jadi siapa yang rasa nak makan pizza, Masuk je tak apa. boleh datang sini. Sama dengan pizza Ya. Pakistan Maria. Pakistan lah. Tam, jangan yang ni sampai tu. Ni panas. Pakistan style lah. Panas. Oh. Oi. Panas. Yang ini tempat duduk ni panas. Itu Dan ni nasi apa bos? Ni nasi goreng teppanyaki. Oh. Nanti kita kasih bawang rasa nasi goreng. Buat sini Sini nampak Pakistan punya ni ke bang? Selera Pakistan ah. Oh ni. Cinan. Ni nasi goreng teppanyaki Nasi goreng teppanyaki. Cisnan. Nasi goreng teppanyaki. Mantap. Oh.
Nasi kuning payah kita ni. Wah. Oh, ni tengok. Pizza. Jalan. Coba kita ya. Oh. Satu plate dulu. Satu plate. Ni kita punya pizza. Jangan. Mantap. Pizza. Tengok bawah luas, tempat dia pun luas. Kelas. Jadi kalau awak mari ni tak susah lah tempat duduk tu. Imtiaz, ajar you punya orang jangan pernah mangkuk kat atas pizza. Tadi mangkuk tu tak boleh Hey, bye. Saya ajar you makanan tak boleh macam ni You jangan kasih macam ni Ini barang tak mau taruh barang Satu kali you buat, besok dia tak ada mari kerja lagi. Satu kali lagi saya nampak dia tak ada mari kerja lagi. Oh, tu shawarma dia. Turkian shawarma. Wah, besarnya. Turkian shawarma shawarma Turki. Special green for shawarma. Personal. Dia punya chef pun nanti buat Turkian shawarma satu biar kita punya abang rasa. Ayo. Turkian shawarma special sauce ni nasi goreng tu siap lagi. Tadi bang macam mana? Selain pada tu kita western ada, ini ada ikan bakar kita ada. Oh, ikan bakar. Ni ikan bakar. Ni ikan bakar kita. Ui, dahsyat semua ada. Ada belaka. Mah boh. Ikan bakar. Ada bakar tempoyak, ada bakar sambal, bakar kari, bakar kicap, goreng bakar garam, ada semua. Otak-otak pun ada. Ni otak-otak panggil. Otak-otak pun ada. Bakar petai pun ada. Otak-otak. Di antara penarik dia live band kot bang. Orang santai-santai healing live band pun ada kan? Ada live band. Cuma ini kita lagi sedang nak buka semua kedai. Sebab kedai sempit, makanan kita banyak. Abang ni ada live band sini. Jadi awak-awak yang nak healing boleh request lagu, duduk depan ni santai. Luas kawasan dia bawah. Jadi dari segi harga macam mana bang? Harga zaman sekarang ni harga rahmah. Yang ramah-ramah lah. Mampu milik. Tengok pizza kita besar-besar pun RM30. Pak becik RM15, RM16, RM18. Tengok barang. Western kita RM20 lebih, ada yang RM18, campur-campur. Nasi ayam RM12. Kalau campur telur RM15. Murah dah bang. Murah lah. Barang masa ni tak ada murah bang, tapi nasi kita tetap murah. Jadi bang, saya nak suruh abang cerita sikit. Kalau menu tengah hari tu yang RM22 tu, kita ada lebih kurang 80 lauk. 80 lauk termasuk sate, apa macam ada ikan bakar juga ada semua. Kita buffet RM22. Air percuma. Lauk dalam macam-macam, ada kari, ada sup, ada nasi Pakistan, ada 5 jenis, 6 jenis nasi Pakistan. Lauk dia pun ada 10, 12 lauk. Makanlah sampai dia tak larat makan, jangan dia buang. Dahsyat, itu saja. Setiap hari bang? Setiap hari 24 jam. 24 jam tidak ada cuti. Beres bos. Jadi gitulah awak-awak. Cuma air bang, apa yang special sini air? Sini ada jus sihat bos. Okey. Jus sihat ada macam-macam. Jus sihat 1, jus sihat 2, yang sakit lutut punya jus ada, yang darah tinggi punya jus ada, yang takut bini punya jus ada. Macam-macam ada bos. Yang tak ada duit, tak ada bajet, air kosong. Jadi gitulah awak-awak, sikit sebanyak dekat restoran Payung Desaru. Terletak di mana bang kalau exactly? Payung Desaru ni ada dekat hentian Penawar Lama Desaru. Keluar tol, belok kiri dalam 200 meter dah jumpa tempat ni. Kalau musim tak hujan, memang ni tak boleh duduk lah, penuh. Tapi kalau hujan macam ni pasal open air, slow sikit. Dalam tu penuh dah. Itu saja. Okey. Beres bos. Terima kasih bang. Jadi gitu awak-awak sikit sebanyak tengok nanti kita orang pun ada masuk. Kita tengok satu lobster kita masak.
Asyik boh. Ni bos tengok ni lobster ni. Baik boh. Okey. Awak kita nak apa bang? Turki shawarma. Turki shawarma Oh. Mai bos kita test dengan bos kita ni, bos Pak Man kita ni macam mana rasa dia. Jangan suruh kita seorang. Turki shawarma. Air kelapa mahal boh. Kelapa fresh punya. Oh. Ini kelapa pandan. Ini kita punya chef ni. Ini sos semua dia buat sendiri. Ini yang mahal. Oh. Sos ni semua buat sendiri bos. Faham? Okey bos. Sedap boh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Banyak. Okey. Buat cuba. Nak cuba. Ya. Sos buat sendiri. Baru cuba boh. Kita cuba boh sambil mulai. Ha? Ayam gini tangan kau. Dagu tak apa-apa. Bismillah. Yo. Shawarma. Kita nak rasa shawarma. Bismillah. Tak loh. Unik rasa dia. Shawarma dia. Pakistan punya style ni. Nah. Turki. Turki. Roti dia sedap eh. Roti dia. Lembut eh. Ini lobster cheesy creamy. Bang. Ini satu ekor kita taruh lebih kurang RM90. Kalau pakai ekor, satu ekor. Kalau dia nak timbang, RM330. Yeah. Belum diskaun. Oh, rasa apa? Bang. Apa? Lobster apa? Lobster cheesy creamy. Special kat sini ni. Ni banyak orang order ni. Sedap ni barang ni. Signature dia. Aino mahal. Dia punya makanan ni tak muak. Lagi Aino. Fresh. Ambil tengok ni. Potong lagi boh. Pizza. Ni pizza kita. Woi, panas boh. Saja boh, panas gila boh. Panas tak boleh. Mampu kita boh. Telajok panas. Oh, kenyang lah kita malam ni. Saya dah habis makan. Rasa pasal bang. Aisyah. Takoyaki. Ni nasi goreng takoyaki ni. Nasi goreng teriyaki. Bagus. Ni. Bos biasa makan roti canai kan? Hamba nak belanja bos roti kosong je. Nak kasih bos rasa. Roti kosong hamba ni. Ni. Rasa kita bertiga rasa. Ni rasa. Rasa ni roti kosong ni. Mana ada kedai lah, satu kedai ada roti canai. Ada lobster. Ni roti kosong ni. Bos try rasa. Ada shawarma. Rasa? Kenapa bos? Pegang tahu dah. Oh, lembut boleh Lembut, lemak, krim. Bagus. Memang tak tahu anak kata benda. Bagi saya ni tempat terkumpulnya makanan sedap-sedap. Mana? Bos cuba. Tanpa cecah ni, tanpa cecah tadi bos. Semua hidangan sedap. Saya dah tak sayang, cubalah kalau mari ke Johor ni. Carilah. Restoran Payung Desaru. Payung Desaru. Bismillah. Sedap takoyaki. Tutung bawah jadi lah bawah. Barbecue pizza. Tengok. Tengok Hamba buat Tengok
Tengok dia punya ni cheesy ya. Oh. Tak boh. Barang. Barang A. Baik, terima kasih. Terima kasih, boh. Hasil lah kita, boh. Tutup lah. Besar awak ni. Tutup lagi. Oh. Tanya apa, bang? Inilah satu-satunya yang ada di sini, tak ada tempat lain. Woi. Ini nama dia sop ekor goreng. Sop ekor goreng. Satu. Sop ekor goreng, boh. Jatuh pula. Ekor ni. Ekor goreng. Oh. Buah rasa duk buah dia. Sam, ambil mangkuk sup. Ni ekor Ekor goreng. Kok mau berahi Bawa kita berahi, boh. Barang. Thailand tak gini, boh. Ni sup dia ni. Ekor goreng. Dua dengan dia punya sudu. Pizza. Semua ada, Dua. boh. Kalau boh hari sini nak makan apa semua ada dalam satu tempat. Itu kelebihan di Payung Desaru, restoran Payung Desaru. Jadi awak boleh mari lah. Dan kalau letak nombor telefon abang Jamal tu kita, awak boleh call, boleh buat kepahan dan sebagainya lah. Set-set Pengerang, set-set Terengganu kerja Pengerang, mari lah rasa. Kawan-kawan saya pun ramah kerja Pengerang, dia kena mari rasa, boh. Set-set Ninyok ni. Pengerang. Pengerang. Bukan mengerang. Pengerang, boh. Rasa cuba sup ni. Rasa mana tadi? Tu kita ambil satu, kita tengok. Oh, Bagi dia. ekor Bagi dia. Bismillah. Lembut molek. Ni cara makan dia. Cara makan dia. Ambil dulu sup ni begini. Cara makan dia gini. Contoh satu. Contoh satu ah. Okey. Contoh. Ni macam biasa. Rasa sup dulu. Ni. Biasa kan orang makan. Tapi rasa kedua, orang biasa makan gini kan. Sup ekor tu tak? Betul. Tapi sup ekor goreng ni kalau nak sedap makan macam ni boh. Tak langsung. Oh, cara dia. Ekor dia boleh. Tu cara satu, cara dua. Ni cara tiga makan dia. Makan dia gini boh. Ni dengan kuah-kuah ni. Bang. Bukan pasal nak promosi, tapi cubalah. Kalau tak sedap, bukan lidah orang Melayu. Rasa jangan tak rasa, boh. Boh cuba rasa macam mana buat dia. Dia. Tok dulu sup, boh. Kau tolong tok saya. Okey. Sekarang ni rasa sup kosong dia dulu. Tak, jangan Tak, itu. tak, Rasa sup dia sup tanpa daging. Bismillah. Okey, dah. Jadi kan kita boleh ambil curi rasa. Lepas tu daging buah dah rasa kan? Okey. Ni sekarang tahu ke dalam. Jadi baru kita tahu apakah perbezaan dia. Kacau. Aman cuba. Kacau buat cara masak sup. Sup bongkok ni ya? Ekor. Ekor. Oh. Tak buat saya first time buat macam ni. Apa macam? Tak terkata boh. Saya tak tahu lah. Apa? Bukan pasal kedai apa? Boleh. So, sedap. Tak ada tempat lain betul. Sup macam ni. Sup botok ekor. Sup ekor goreng. Sup ni dulu. Tak, sup botok ekor tu. Jadi boh, jom kita tak sambung makan dulu lah. Tak tahan nak makan. Set nasi ayam kita dengan telur puyuh Si ayam boh. Si ayam kita set dia dengan telur puyuh. Ni, set nasi ayam kita ni dengan telur puyuh. Ni set nasi ayam ni, boh boleh rasa ni. Special kot. Rasa dulu baru cakap boh. Kalau main cakap-cakap ni tak guna. Kalau boh kata sedap, orang lain kata tak sedap, kita bayar duit dia boh. Kenyang sangat dah ni. Okey, boh rasa nasi dia dulu, rasa nasi dulu. Rasa nasi dulu. Nasi ayam ni nasi dia utama. Lembut. Rasa Paman. Mana kalau tak kuah pun okey makan. Kita berani suruh orang simbah kepala kita sebab kita tak sedap lah. Ayam tu Ayam. Ayam. Makan lah. Rasa. ada lagi ke? Ada. Alapia steak. Memang kita kan hari ni kerja makan. Kalau kita tak boleh makan, budak-budak makan. Itu ayam dia juicy lagi. Ya.
Tilapia pula mari kat bakar. Ayam juicy rasa. Ini nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan telur puyuh. Macam mana? Sop ekor goreng macam mana? Nasi ayam macam mana? Kita bagi rating. Enggak boleh. Kita bagi rating ni. Okay, jom. Bagilah. Layan. Sam, ambil nasi Sam. Memang tak mengecewakan kalau awak. Ambil nasi, ambil nasi ni bagi dua ni, potongan dua kasih biar paman makan sekali. Kita ambil lobster bang. Lobster biasa lobster. Saya first time makan lobster kot. Tak mengandung payah nak jumpa ni. Ini ke bang? Macam Jadi bang. Okey bang. Ni. Wah, punyalah sedap ni. Tilapia nyonya ni. Ikan tilapia nyonya. Memang orang datang sini yang suka ikan darat ni, inilah yang paling disuka, tilapia nyonya bos. Boleh cuba. Dan ni berapa satu set bang? RM70 je. RM70. Barang. Tengok dulu pasal tu. Pak Omar. Mana ni? Rasa mana-mana bong. Kena Boleh bang. Sekejap Kepala makan kau. Dalam ni mewah ni. Nikmat dia. Oh. Tak lah, tak lagi. Lobster tu. Bukan ni, lobster lah. Boleh.